Baiklah, misteri jam 12. Walaupun Casey tak ada, tapi saya akan udarakan cerita-cerita yang hebat-hebat dari koleksi Casey. Jadi kepada anda yang minat dengan rancangan ini, terus bersama kami di Ria 897 FM. On call. Para pendengar Ria 897 FM, saya Casey bersama anda dan malam ini banyak panggilan telefon saya lakukan. Dan kalau anda ingin berkongsi pengalaman, 669118997. Kalau yang rasa takut, yang rasa seram, matikanlah radio anda. Ingat, rancangan ini sememangnya 100% hanya kerana hiburan sahaja. Bersama saya di hujung talian, kita ada salah seorang penggiat dunia paranormal daripada kumpulan Soul Hunters. Dan beliau ni telah pun menjelajah Singapura, menjelajah luar Singapura. Pastinya mempunyai banyak pengalaman yang boleh kita dengar daripada Anga Soul Hunters. Apa khabar Anga? Ya, khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan Anga merupakan salah seorang anggota, boleh saya katakan peneraju kumpulan Paranormal Soul Hunters di Singapura ya. Saya. Dan sebelum anda bercerita tentang pengalaman anda, mungkin pengalaman ahli kelab anda ini, dah berapa lama agaknya kumpulan Soul Hunters ini ditubuhkan? Kumpulan Soul Hunters ni telah ditubuhkan dah hampir nak masuk 5 tahun. Okey, tapi permulaan dia daripada keluarga sendirilah, daripada ayah saya lah, bapa saya. Di mana dia pun selalu mengubatkan orang dan selainnya lah. Jadi daripada situ datangnya minat. Dan bila dah datang minat ni untuk mungkin bukan kata-katanya bukan nak cari pasal dengan mungkin makhluk-makhluk halus ni, bukan. Saya tidak, bukan. Ingin mempelajari sesuatu lah tentang kewujudan mereka dan apakah yang digemari dan tak suka dan sebagainya. Jadi pengalaman Anga Soul Hunters ingin ketengahkan ni ketika anda bersama dengan kumpulan anda ataupun sebagai seorang individu. Apakah kisahnya? Silakan. Okey, mungkin pengalaman kepada diri saya sendiri. Jadi berapa tahun yang lepas, di mana kami membuat eksperimen, eksperimen pocong, di mana saya sendiri selaku ketua, saya telah buat di Banten, Indonesia. Jadi saya telah dikapankan seperti pocong, dan telah duduk di dalam lubang lahat yang digali balik lah. Sebab apa yang kami buat adalah, adakah benar seperti kata nenek moyang kita, bila kita berada dalam keadaan begitu ataupun baring di dalam lubang lahat, makhluk-makhluk begini akan datang. Jadi saya sebagai penyelidik, mungkin saya buatlah kajian tersebut. Jadi bila saya buat kajian gitu, saya rasa dah hampir 3 jam, nak masuk 4 jam. Sesuatu tiba-tiba seperti cahaya terus datang, dah satu depa je daripada muka saya. Oh, jadi ini sebelum anda terus bercerita ni, anda dikafankan sama seperti orang sama seperti jenazah yang dikafankan. Kain putih ditutup dengan kain putih, diikat, buat 5 ikatan, kemudian anda diangkat, dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi lubang itu sama seperti yang seperti permainan pocongan yang di mana DVD wujud yang keluar masa tu. Saya juga seorang pencabar untuk eksperimen tabu mayat. Kalau sesiapa yang ada beli DVD wujud 5, di mana saya sendiri yang menduduki tabu mayat tersebut. Jadi apa yang anda lihat semuanya adalah benar berlaku lah. Benda tu yang berlaku lah. Dan ini tanya pada anda, bila anda dah baring tu, anda masuk dalam liang lahat, tanah tu tak ditutup badan lah, cuma anda baring di dalamnya. Dan bila anda baring tu, anda katakan nampak cahaya lampu. Selepas dalam hampir 4 jam lah kesendirian di situ, di mana yang ahli anggota lain ada berada dalam 500 meter jauh, di mana kami membuat rakaman. Tapi sayangnya kamera kami baterinya tak bertahan lama.
mungkin daripada tarikan graviti makhluk ni kan terlalu kuat. Jadi apa yang saya sendiri alami adalah saya seperti nampak seperti penanggal. Jadi apa yang saya tahu, saya terus memang pingsan. Okey, bila saya bangun dikelilingi dah dekat atas katil lah, dikelilingi oleh kru-kru, terutama sekali ayah saya dan mediator kami yang lain yang seperti di Indonesia dan di Malaysia. Jadi apa yang saya alami adalah saya stroke lah. Jadi selepas apa yang mereka kajikan itu adalah hantaran daripada orang, di mana penduduk di kawasan itu sendiri ingin mencubalah kira itu. Tu yang kadang kita mengalami kesusahan dalam bidang paranormal ni. Jadi maksudnya tu benda lain yang kita buat kajian, benda lain pula yang datang. Jadi saya stroke hampir 16 hari. Jadi 16 hari anda tidak boleh bergerak, seolah-olah separuh badan anda tidak boleh bergerak. Jadi seolah-olah anda ni dikawal oleh makhluk halus lah. Jadi bagaimana agaknya anda dapat pulihkan? Adakah anda teruskan sesi perubatan ataupun anda biarkan? Ya, saya daripada mediator saya sendiri, Abah dan Pak Ustaz, di mana mereka mandikan saya dan ditanam saya separuh badan di pantai kan, untuk bagi mereka itu adalah kajian terapi perubatan tradisional lah. Okey, dan alhamdulillah saya pulih selepas itulah. Jadi itulah kisah yang berlaku di Indonesia, satu eksperimentasi yang telah dilakukan oleh anda. Jadi dari eksperimen tu apa yang anda dapati ni, Angah? Okey, daripada eksperimen itu yang saya dapati seperti yang saya bilang, rakaman kami tak dapat diteruskan sangat, seperti banyak gangguan dan even kamera kami yang rosak. Okey, tapi untuk saya sendiri itulah yang saya amat kekilan dan alami lah. Yang amat dahsyat bagi diri saya dalam bidang paranormal ni. Dah serik belum? Nak bilang serik tu entah, saya tak tahu sebab alhamdulillah DVD kami yang akan datang tak lama lagi di pasaran. Seperti yang mana tahu, kami juga ada di Malaysia, Solantes Malaysia, yang akan buat satu perakaman di Kota Perlis lah. Itu dia. Dan mungkin pengalaman yang kedua yang Angah ingin ceritakan ini, anda kata kalau tadi anda alami secara peribadi dan yang kedua ini tentang salah seorang anggota Soul Hunters yang dikatakan menghadapi gangguan. Tentang apa ni, silakan. Okey, pengalaman kedua kami yang mungkin ahli-ahli kru semua yang berada di situ dan even fan-fan kami yang turut serta ke Pulau Besar, ke Pulau Besar Malaysia, Melaka, di mana kami membuat rakaman di Batu Belah. Okey, di mana ahli kru saya sendiri, seorang ahli kru senior saya lah, iaitu yang digelar Pak T. Kami gelarkan sebab budak-budak Solantes ni kita ada nama-nama gelaran kami sendirilah. Sebabnya untuk mengelakkan menggunakan nama betul, untuk mengelakkan benda-benda yang tidak seharusnya lah. Itu kepercayaan kami. Jadi bila dia duduk di situ, apa yang kami lalui adalah bila kami bertepat di pokok menyan. Okey, suasana yang begitu tenang sekali. Sedangkan malam tu bila kami dalam perjalanan, elektrik dan bermacam-macam bunyi yang ada lah. Tapi bila kami serap barang-barang perakaman kami, suasana terlalu sunyi, sedikit bunyi pun tak ada. Jadi selepas hampir 3-4 jam, 3 jam lebih 4 jam gitu, Pak T ni daripada tangga kira ibarat macam tingkat 2 kalau rumah HDB ni ibarat dalam tingkat 2 ni, tergolek jatuh ke bawah. Jadi beliau ni tergolek jatuh ke bawah dan beliau macam mungkin terkejut lah dalam CCTV yang kami nampak ni. Dan dia lari naik ke atas lagi.
terjatuh lagi, tergolek lagi lah. Tak mungkin lah satu penipuan kan. Sebab sesiapa saja kalau cuba golekkan badan kan dekat tangga yang agak tinggi itu, silap-silap pun kepala pun boleh pecah juga kan. Jadi ini bukan main-main lah bagi kami, bukan rekaan. Okay, jadi apa yang dilalui bila kita pergi menyelamatkan beliau dengan kita buka cahaya lampu semua, pipinya bengkak besar lah, blue black. Dan kami pun kemas-kemas barang untuk balik pulang ke chalet kami. Bila kita dah pack barang-barang semua, tiba-tiba hujan turun selebat-lebat tidak. Sebab Pulau Besar pun salah satu tempat yang di mana banyak makam wali Allah kan. Jadi selepas tu gangguan pada diri beliau dan beliau jatuh sakit dekat 2 minggu lah, demam. Jadi mungkin apa kajian yang masyarakat yang belum pasti tahu tentang Solantes adalah kami bukan mencari naas, tapi kami ingin mencari sebuah jawapan. Adakah benar seperti kata-kata nenek moyang kita, seperti misalnya buayan Sebab tu saya pun jadi pelik lah bila ramai yang bilang buayan di Kubur Keranji, di mana kami sendiri yang buat buayan tersebut. Belum ada satu benda pun yang dapat kami rakamkan. Sedangkan buayan tersebut kami buat untuk telemovie kami. Jadi bila orang bilang daripada luar dah nampak cahaya tu semua, jadi saya satu tanda tanya lah. Memang betul pun buayan daripada luar tu memang ada cahaya. Sebab dalam gelap-gelap tu memang ada cahaya daripada factory. Jadi ini boleh saya katakan ibarat kumpulan anda ini seperti mungkin kata orang-orang tua ni, kalau kita ambil sikat buluh ataupun sikat kutu lah nama glamour sikat buluh, sikat kutu tu kalau dua-dua tu dikerik-kerik lah, digesilkan antara satu sama lain pada malam-malam tertentu di tempat-tempat yang seram sunyi, akan datanglah Cik Pon. Jadi anda cuba nak buktikan benar ataupun tidak. Saya benar atau tidak. Jadi kami lakukan eksperimen tu bukan di satu kawasan aja lah, di merata-merata tempat lah. Dan even eksperimen buayan yang kami buat tu untuk insyaAllah untuk DVD kami akan datang, bukan eksperimen di Kubur Keranji saja. Dia eksperimen tersebut tentang buayan diadakan di Mata Kucing di Indonesia, dan di Perlis, di Semadung, Rumah Usang, di kawasan pegunungan untuk mencari realiti adakah permainan buayan ini adakah benar ataupun rekaan semata-mata. Ya, itu dia. Terima kasih Angah dengan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12 untuk kumpulan anda, kumpulan Solantes. Selamat maju jaya, semoga lebih berhati-hati. Terima kasih kembali. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua ahli penggemar alam mistik. Dan pada DJ KC yang sudi menelpon Angah lah. Terima kasih. Apa khabar semua para pendengarnya? Hari ini saya nak sentuh sedikit tentang 3 perkara. Seseorang manusia boleh mendapat kerasukan. Satu mungkin kerana mempunyai saka. Satu lagi mungkin kerana gangguan. Dan satu lagi mungkin kerana disihir. Kita sentuh tentang saka. Saka itu dikatakan turun-temurun dari datuk nenek moyang. Ilmu yang dihantar. Nenek moyang kita gunakan ilmu ni. Kemudian dia meninggal dunia. Kemudian diturunkan kepada ibu ayah kita. Ibu ayah meninggal dunia, diturunkan kepada kita anak beranaknya. Kemudian ada satu lagi gangguan. Ataupun satu lagi kerasukan yang dipanggil gangguan. Gangguan ini datangnya dari anda yang mengganggu ketenteraman makhluk-makhluk halus, jin. Jin yang duduk diam-diam. Anda datang ke rumah kosong. Anda datang ke tempat-tempat yang tidak boleh anda kunjungi. Yang cukup-cukup, ya dikatakan cukup-cukup angker dan keras sekali. Jadi dengan itu, dengan anda mengganggu ketenteraman makhluk-makhluk halus,
makhluk ini mengambil kesempatan untuk mengganggu anda. Dan yang terakhir, jin boleh merasuk badan seseorang itu dengan adanya sihir. Sihir yang dibuat oleh seseorang yang dihantar untuk menghantui anda. Berikut ini adalah satu perubatan. Seorang wanita telah pun dirasuk. Ini merupakan perubatan saka, turun-temurun dari datuk, nenek moyang ataupun ibu dan ayah beliau. Ini dilakukan di salah sebuah tempat perubatan, di mana dipercayai beliau ini ada memelihara saka. Dimulanya dengan membaca surah-surah tertentu. Bila baca surah-surah tertentu, makhluk dalam badan akan mula rasa sakit. Dengan tujuan membaca surah-surah ini adalah kadang-kadang orang datang ke tempat kita untuk berubat, ada yang hanya untuk ambil simpati ahli keluarga, mengatakan dia ada gangguan sihir, dia dirasuk. Tapi bila baca surah-surah, tak ada apa-apa tindak balas, diam saja. Itu maknanya dalam badan bukan hantu, bukan jin. Dalam badan tu hanya benda biasa, diri sendiri yang inginkan simpati keluarga. Jadi dibaca dengan surah-surah, kalau rasa panas, inilah akan berlaku. Ini saya nak buat bahagian kepala. Dia dah lekat dekat kepala tu kan, dia dah sebati tau. Dia macam macam duri. Bila kita tarik pun sakit. Kalau biarkan nanti lama-lama dia bernanam. Baik saya tarik Sakit. Bila telah dibaca ayat-ayat suci, maka badan yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus akan menjerit kepanasan, akan menjerit-jerit kesakitan. Selepas itu, kalau dia tahu dalam badan tu makhluk jin yang tahu beliau ini sedang diobati dalam sesi perubatan. Pandai betul makhluk ni. Dia akan minta simpati. Minta simpati, suara yang halus. Kalau yang isteri akan minta simpati pada suami. Abang tolong bang, jangan bang, sakit bang. Suami yang dengar pasti akan suruh tukang ubat berhenti. Tapi jangan kita termakan kata-kata makhluk jin yang ambil simpati. Ini dia, setelah dibaca, maka perempuan ini, wanita ini minta simpati. Yang diminta oleh badannya adalah makhluk jin. Jangan tarik. Jangan tarik. Jangan tarik. Sakit. 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 Aduh, pening kepala, sakit. Tolong. Tolong. Sakit kepala. Sakitnya. Aduh, sakitnya. Tolong, jangan bunuh aku. Tolong, bawa aku pergi, sakit kepala aku. Tolong, moci dah tak larang. Diterus dengan baca-bacaan.
Jadi kalau betul-betul ini berlaku, ini terjadi, nampak anda akan rasakan, anda akan lihat tindak balas selanjutnya setelah dia menjerit kesakitan. Dia akan tunjuk tanda-tanda seperti nak muntah. Nak muntah. Mungkin ada benda yang dia makan. Mungkin ada barang yang dia ambil. Dihirup, ya, angin udara yang dihirup masuk ke dalam badan. Dan ada juga yang sendawa mengeluarkan angin-angin kotor dalam badan. Ini adalah satu petanda yang baik di mana apa yang kita lakukan hampir-hampir mujarab. Aduh, sakit. Setelah itu, bacaan akan terus dibacakan, disampaikan sampai makhluk dalam badan menyerah kalah, terpekik-pekik dibuatnya keresahan, kepanasan. Jangan kita berhenti, jangan kita ambil simpati. Para pendengar, seterusnya ini akan berlakunya satu perkara di mana si Polan punya badan akan terus menunjukkan makhluk yang sebenar akan keluar. Ada dalam badan yang dihuni oleh makhluk polong. Ada juga yang dihuni oleh jin-jin dan sebagainya. Jadi polong, jin, adakah mereka sama? Mereka semuanya sama. Mereka semuanya adalah jin. Rata-rata semua masuk dalam badan adalah jin. Dan lebih terperinci lah, kalau jin tu jin yang macam mana dalam badan wanita ini, akhirnya unti anak keluar, ya, unti anak menjelma dan minta simpati, suruh diberhentikan rawatan ini. Ini bencana.
teman-teman Ria 897. Saya Casey akan terus dengan pemanggil kita selanjutnya di Ria 897. Ingatlah, setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Bersama saya kita ada Din Dangerous yang sudi berkongsi pengalaman di udara Ria 897. Din, apa khabar Din? Baik. Dan Din ada pengalaman yang anda ingin ceritakan dan kisah ini tentang apa Din? Silakan. Oh, ini kisah yang dilalui oleh kawan kerja saya dahulu 8 tahun lalu. Kami bekerja di kawasan Bukit Timah lah. Dan kami sering kerja di waktu jauh malam. Dan kalau ada time masa bola ke apa, nanti orang order makan. Jadi ada beberapa tempat yang saya pernah kerja di Singapura sebagai Mac Rider yang digelarkan keras lah. Dan hari ini saya akan mengkongsikan cerita tentang salah satu tempat ni di Bukit Timah. Ni tempat ni memang dikenali ramai lah yang bekerja McDonald ni. Ni kalau nak hantar kat kawasan tempat ni, kami dibenarkan pergi 2 orang. So lagi selamat lah. Satu kisah ni yang saya tak akan dapat lupakan sampai sekarang ni, kerana saya berada di kawasan tu dan masa tu lah. Tapi yang dilalui ni kawan saya. Dia berlaku sekitar masa 2 pagi. Kebetulan tu malam Jumaat juga. Dan dia pergi hantar order ni seorang. Bila dia masuk di kawasan tempat situ, jalan dia ada satu tempat ni, jalan road dia ni, dia part junction ni ada kiri kanan. Sebelah kanan satu road, sebelah kiri satu road. Dan yang sebelah kanan ni dia macam one way gitu tau, ataupun ada jalan mati. Yang sebelah kiri ni dia tak jalan mati, dia masih boleh jalan, tapi dia nak pergi di kawasan bahagian kanan. So as per normal kan, kalau dah menunjukkan ke junction tu kan, dia akan toleh ke kiri, dia tengok ada keadaan, baru dia gerak ke kanan kan. Jadi sebelum dia belok kanan tu kan, bila dia toleh ke kiri, ya, ini yang dia nampak ada seseorang rambut panjang dengan cikat rambut dia. Dan sedang melihat ke bawah lah. Baju dia agak putih. Dia sekali imbas, jadi dia tak dapat seberapa mengenal pastilah dengan semua-semua dengan detail dia lah. So dia tak fikir apa-apa, dia tu belok kanan. Waktu dia belok kanan tu, sambil dia bergerak pelan-pelan, dia nak kena tengok nombor unit dia kan. Mana satu ni rumah private, kawasan rumah private. Jadi dia nak tengok nombor satu. Sekali dia terdengar bunyi anjing tengah menyalak. So ada beberapa lah tengah menyalak. Bila dah sampai tempat yang dia perlu berhenti dan memberi order tu, okey, dia ketuk tu rumah. Gate dia dah buka, dia ketuk tu rumah. Sambil dia ketuk, sambil tunggu tu, dia dengar tempat sunyi, bunyi anjing menyalap. Lepas tu tiba-tiba ada beberapa anjing tu semua tiba-tiba senyap. Jadi dia rasa lain macam dah rasa ketakutan lah. Dia ketuk pintu tu lagi kuat, lagi cepat. Tiba-tiba pintu tu buka. Orang kat dalam tu kasih duit, makanan dalam tangan dia tu, orang tu rampas, terus tutup pintu kuat. Gitu. Dia pun terkejut. Tapi dia tengok duit, dia tengok ada duit bilin, sekitar dalam $8 lebih lah. Jadi dia pun, dia fikirkan tu tip kan, jadi dia pun happy lah. Dia dah lupa pasal kisah anjing tu. Bila waktu dia nak start motor tu, dia teringat ada air. Tapi dia kata tak apa lah, dia ni dah lupa apa. Jadi dia nak balik je lah. Waktu nak balik tu kan, saya cakap itu jalan mati kan. So ada satu arah je yang pergi kat junction tadi tu. So
waktu nak balik tu, dia ternampak tu perempuan kat tengah road. Orang yang sama yang tadi dia pesan makanan tu Tak. Yang dia nampak perempuan rambut panjang tu. Oh, yang tadi tu lah. Okey. Dia ternampak itu kat tengah road. Casey, cuba bayangkan Casey. Kalau Casey yang kawan saya ni, berhadapan orang yang tengah sikat rambut panjang tengah malam 2 pagi, malam Jumaat pula tu, dekat rumah, kawasan rumah sunyi tu Jadi apa teman anda lakukan setelah menampak wanita yang menyeramkan tu di tengah-tengah jalan sambil rambutnya panjang, sikat rambut macam tu lah? Apa yang dia lakukan? Dia terus break. Tu dia macam ternampak kan. Habis dia lang kabut nak ke pusing belakang lah. Pusing belakang. Habis sambil tu dia bawa, dia fikir apa nak buat. Lepas tu dia teringat saya yang tertinggal dalam beg dia tu. Dia pergi kat rumah tu balik. Dia ketuk kuat-kuat. Dia fikir nak kasi air. Lepas tu nak kasi alasan dengan toilet ke apa ke, untuk kasi diri tenang lah. Jadi dia ketuk. Orang tu kata, what you want? So dia kata, you forget your drinks and your change. Mana go away. Macam gitu. Jadi kalau saya pun macam dah takut lah. Dia pun, saya rasa orang yang kat kawasan sana pun dah dapat rasa lah ada gangguan. Jadi dia pun nak pulang. Dia call saya lah, yang kawan saya datang. Ini yang silap kedua kita telah buat. Apa tu? Dia tak bilang kita di mana barang tu berada. Okey. Habis saya kadang kabut nak pergi so-called rescue dia lah. Kali bila kita nak sampai tempat junction tu, dan nampak itu perempuan Casey kat tengah road. Ya Allah. Saya dah break motor lagi sikit terjatuh. Kawan saya pun sama. Kan kabut, kita cuma dirikan motor ke tepi. Kita lari lah. Motor saya nak kena start, nak kena yang kick start dengan motor. Saya pun tak ada fikir apa-apa lah. Saya tu lari. Kawan saya ikut. Kita berjalan kaki. Agak jauh jugalah di belakang rumah private tu. Dia ada celah-celah longkang. Kami jumpa dia, jalan sama lah. Naik taksi balik. Itulah pengalaman dari Dangerous. Terima kasih Dangerous yang sudah berkongsi pengalaman pada malam ini. Terima kasih Baik teman-teman, Ria 897, lebih banyak kisah akan diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya, DJ Champion KC. On call. Pendengar Ria 897 FM, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap malam, kisah-kisah berkaitan sangkut paut misteri seram dan sebagainya diketengahkan dalam rancangan ini. Dan ingatlah, setiap kisah yang kita dengar hanya satu hiburan saja. Sekiranya kalau anda ingin berhubung dengan saya di 669-11897, boleh kirim email, SMS kepada saya dan akan saya cuba baca sedaya yang saya mampu ketengahkan banyak kisah pada malam ini. Bersama saya kita ada Hafiz di hujung talian. Selamat tengah malam Hafiz, apa khabar? Selamat malam Casey. Khabar baik. Dan Hafiz ini apa khabar? sihat. Terima kasih Hafiz Dan anda kata ni memang anda ada pengalaman yang nak ketengahkan ini. Anda alami ataupun anda dengar kisah ini daripada orang? Macam mana? Okey, ini sebenarnya pengalaman ni bukan daripada saya lah. Pengalaman ni daripada kawan saya yang pernah ceritakan saya tentang apa yang berlaku apa yang dia rasakan Ini pengalaman ini yang dialami oleh teman anda ni di rumah ke tempat tugas macam mana ni? Di tempat tugas dekat orang panggil fire post. Jadi beliau seorang ahli bomba lah Dan kita akan teruskan dengan kisah yang dialami oleh teman Hafiz yang bertugas sebagai seorang ahli bomba di Ria 897 FM. Silakan Hafiz, kisahnya tentang apa? Okey, saya sekarang bertugas kat bomba dekat kira Sengkang Fire Station. So adalah satu masa ni saya tengah tugas lah Kali kawan saya pun dah bosan-bosan, kita bercerita lah. Kali adalah dia ceritakan saya dekat satu, kita ada 2 fire post kira satu trailer, satu punggul. So yang kawan saya ni, dia pernah cerita time dia pergi ke punggul fire post,
Kira diorang standby kat sana satu malam lah, kira 24 jam kat sana. Okey. Okay, jadi pada malam tu lah diorang tengah jaga kat front desk kira diorang kena manning front desk kan. Pada malam tu diorang duduk kat depan front desk tu, satu orang. Yang lain pergi tidur. Kali budak ni terus menjerit lah. Budak ni terus menjerit, dia terus masuk ke dalam bilik tempat diorang tidur tu. Dia dah kecoh lah, dia dah muka dah pucat lah kira. Kali kira diorang tanya, kau kenapa? Kali budak ni pula kata lah, tak ada lah, bila lepas dia tengah duduk kat front desk tu, dia cakap dengan diorang yang front desk ni dengan pintu ni ibarat dekat tau, macam just 2-3 langkah dah sampai pintu ke depan, pintu front desk tu. Kali bila lepas dia duduk tu, Casey bayangkan lah kira daripada depan pintu tu, kira kakak ni lalu kat depan pintu glass door ni. Wah, jadi teman anda seorang yang jaga front desk tu nampak lah? Dia dekat front desk, dia nampak dia terpanjat beruk ni. Ini kira waktu malam lah, sekitar jam berapa tu kalau anda tahu? Itu kira kalau saya tak salah, dia cerita malam dalam tengah malam 2 lebih pagi lah. Okey. Dia tengah duduk kat front desk tu, tadi dia lalu lah depan mata. Macam mana teman anda tahu yang itu bukan orang, itu makhluk? Macam mana? Kira dia describe lah, dia describe ni kuntilanak lah. Okey. Dia describe kuntilanak ni lalu depan glass door. Saya pun yang dengar cerita ni bulu roma pun tegang berdiri lah. Mana saya bayangkan lah, saya sendiri kerja kat Punggol Fire Post tu. Setiap kali saya duduk kat sana, kuasa sekarang kita perul malam dah tak jaga seorang lagi, malah jaga 2 orang. Kalau lazimnya selalu kalau jaga front desk di Fire Post ni selalunya seorang lah. Selalunya kita lah, kita bergiliran lah kira. Jadi ada yang tidur dalam bilik, ada yang menjaga lah. Betul. Jadi setelah teman anda nampak tu dan dah tukar lah mungkin tukar cara-cara untuk menjaga depan tu, sekarang dah tak satu orang 2 orang, langkah-langkah seterusnya bagaimana? Ada tak gangguan-gangguan yang menyusul ke? Mungkin dia tengah tidur ternampak orang berdiri. Lepas tu kira ni Punggol cerita ni kira bukan mati kat situ je tau. Kira sampai sekarang masih ada orang kata. Cuma pengalaman diri saya sendiri kan, nampak tu tidak, tapi rasa memang ada lah. Jadi dekat Punggol ni adalah kawan saya satu lagi tengah, itu saya ada kat sana. Dia tengah tidur, habis dekat parang 4 benda tau, macam dia kata ada orang 4 benda. Saya sangat bangun nak kejutkan dia dari tidur. Habis dia tangan dia melambai-lambai macam ni kau tu. Mata dia tutup. Tapi bila lepas dia dah habis semua, dia dah sadar. Terus saya tanya dia, asal kau tadi macam mengigau mata tutup Dia kata, apa yang mata tutup? Aku nampak kau masuk nak kejut aku tak boleh panggil nama kau. Dia kata dia nampak saya masuk. Saya memang masuk lah, kira apa yang terjadi dia nampak tu betul. Tapi cuma saya nampak dia tengah tidur. Tapi tangan dia macam ronta-ronta. Jadi dia kata dia nampak saya masuk, dia nak minta saya tolong, kira dia nak tolong lah, ada benda yang nampak aku. Tapi saya tak nampak apa-apa yang ganjil lah. Jadi dari situ dia sadar tu, dia macam muka dia terus macam pucat tu, macam dia cakap dengan saya aku tak boleh, aku first experience aku in all these ghost stories lah, kira dia tak pernah alami apa-apa tau. Jadi ni first pengalaman dia kat Punggol tu, dia macam serik tau, macam nak pergi Punggol pun agak-agak nak tidur katil yang dia tidur tu pun dia fikir-fikir lagi tau. Kita bayangkan lah benda tu terjadi kat situ. Kita akan tetap datang tempat tu lagi tau. Betul. Dan kalau anda bertugas ahli bomba ni, setiap fire post berapa ramai pegawai bomba akan dikerahkan? 4 orang lah. Jadi, setiap fire post ada 4 orang. Jadi 4 orang tidur bergili-gili, tapi sekarang ni 2 jaga front desk, 2 tidur di dalam lah. Ya, betul. Bukan senang Dan itulah pengalaman dari Hafiz, teman di Hempap. Dan anda sendiri bagaimana? Pernah tak anda diganggu ketika menjalankan tugas? Saya dekat pos tak pernah, tapi saya dekat stesen pernah. Apa yang kena tu? Dekat kita Sengkang Fire Station ni. Pernah lah, saya pernah duduk di tingkat 4 lah. Saya selalu duduk kat tingkat 4 ni dengan satu saya punya senior, saya benci lah kira. Dia nama dia Asrul. 2 orang lah kadang-kadang. Ni Asrul ni memang dia seorang pun boleh duduk je, seorang. Nanti saya jumpa kat tingkat 4 duduk. Sekali tangga ujung ni, kita malam stesen lampu tutup tau atas. Masa tak ada orang pakai apa-apa bilik kat atas kan. Lepas tu kita duduk, kali tangga berpintu ni, satu tangga ni pintu dia kita masa one way door daripada dalam boleh buka, luar tolak. Macam pintu kapak gitu lah. Jadi dia tarik pintu, kita dengar pintu tu buka. Bila pak tutup, spring recoil. Bila tutup bunyi impas, pam. Kali tu macam kita selalu pusing kalau bunyi gitu, selalu mesti ada kawan kita naik lah. Jadi kita pusing lah. Saya dengan Cik Atul ni pusing. Kali tengok tak ada orang jalan pun, dalam gelap ni tak nampak orang. Kali saya tanya Cik Atul, Cik dengar lah apa yang saya dengar. Dia kata dengar pintu bunyi lah, tak apa dah biasa, ni memang dah jadi teman aku kat sini. So bila pak duduk,
Kali kejap lagi dengar lagi. Boom. Sekali dengar. Sejak tu kau jangan takut. Sini aku duduk seorang hari-hari kat sini pun dah biasa. Macam benda aku dah nampak, dia kata. Jadi Sengkang Fire Station ni pun bukan saya tak rasa Sengkang aje lah. Saya rasa memang semua tempat pun sama lah kan. Jadi itulah mana-mana dia nak tetap dia ada kat situ. Pengalaman daripada Hafiz, seorang pegawai bomba. Terima kasih Hafiz kerana sudah berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12 ya. Okey, terima kasih banyak-banyak KC. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, Ria 897 FM dan macam-macam kisah saya terima pada tengah malam ini di Ria 897. Dan ada di sini kiriman-kiriman yang saya terima daripada Farhan bertanya kepada mungkin kepada saya dan juga penggemar Misteri Jam 12. Katanya sekarang ini beliau dan ibunya menjaga seorang nenek ataupun nenek beliau lah yang dikatakan dah pun nyanyuk. Tetapi kadang-kala nenek dia ni suka menakut-nakutkan beliau, Farhan, menakutkan adiknya iaitu Farhana yang berada di rumah kalau ibunya bertugas. Jadi mereka kalau balik dari sekolah ni, dalam rumah tu tak ada lain orang kecuali nenek dengan pembantu rumah dan Farhan dan Farhana, adik-beradik lah. Jadi kadang-kala kalau mereka sedang duduk dalam bilik main game belajar, nenek akan datang diri depan pintu katanya. Kisi, nenek saya akan datang berdiri depan pintu bilik saya, kemudian dia akan senyum. Bila saya tanya kenapa, dia kata, "Kau tak takut ke atas katil kau ada orang baring?" Lepas tu dia tunjuk. Kemudian dia main dengan rambutnya, dia terus keluar dari bilik. Saya tengok pun takut Kisi. Dan sekaligus serentak bila saya keluar dari bilik, adik saya pun keluar dari bilik dan dia pun cakap, saya pun cakap, nenek seolah-olah mengganggu kami dalam masa yang sama. Mustahil Kisi. Memang mustahil. Adik saya keluar dan dia kata, "Bang, tadi nenek pun cakap kat abang." Kisi, jadi saya rasa hairan. Benda ini bagaimana ia boleh berlaku? Dan bila saya ke dapur, nampak pembantu rumah sedang suap nenek bubur kasih makan. Jadi saya tanya pada Bibi, tadi nenek ada pergi mana-mana tak? Bagaimana sih? Jadi bila Bibi katakan nenek dah lebih kurang 15 minit duduk dengan dia di dapur, siapa yang datang bilik kami Kisi? Bilik saya dengan adik saya menakutkan kami ketika kami sedang ulang kaji pelajaran. Dan Kisi ingin bertanya pada pendengar Misteri Jam 12, adakah memang benar orang-orang yang nyanyuk ni seringkali didampingi dengan makhluk-makhluk halus? Bagaimana Kisi? Tolonglah Kisi, terima kasih dan selamat tengah malam. Para pendengar Ria 897, kalau anda mungkin nak beri pendapat pandangan, boleh di Facebook Ria juga boleh. Dan kita teruskan MJ12 bertemankan saya DJ Champion KC. MJ12 on call. MJ12 on call. Baiklah saudara, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Misteri Hitam Kata Orang, di mana di sini akan kita ketahui sesuatu yang bakal diketengahkan. Dan bersama KC sekarang ini iaitu Encik Kadir yang akan menjelaskan sesuatu perkara. Adakah benar atau tidak, anda yang menilaikannya. Ini merupakan rancangan hiburan. Sama-samalah kita dapat dengar apa yang bakal dikongsi bersama. Selamat malam Encik Kadir. Selamat malam, apa khabar anda? Baik-baik, sihat-sihat Jadi Cik Kadir, seperti yang kita tahu ya, Misteri Jam 12 bukan saja mengetengahkan kisah-kisah seram, tapi kita juga ingin berkongsi informasi-informasi tentang dikatakan kata orang ni makhluk-makhluk halus. Jadi sekarang ini kita nak tanya Cik Kadir tentang dinamakannya nama samaran seperti ponti-ponti. Agaknya bagaimana ponti-ponti ini boleh berkenan ataupun terpikat dengan seseorang tu? Ya, ini topik yang baik KC. Kita bincangkan nasihat-nasihat ingat mengingati Okey, daripada pengalaman yang kami dapat di pusat lawatan, karakter-karakter orang yang ponti-ponti suka ni ada beberapa ciri. Pertama, budaknya tinggi lampai. Rambut panjang. And then suka simpan kuku panjang. Ni yang remaja wanita simpan kuku panjang. Jadi pada wanita-wanita yang ada ciri-ciri ni, kita minta dia orang berhati-hati bila jalan. Jadi ibu bapa pula bila mereka balik tu nak perhatikan, kalau dia duduk dalam bilik tak keluar-keluar itu sudah ada tanda-tandanya. Kemudian dia akan suka main rambutnya, ditarik-tarik, tengok cermin. Dan kukunya tu KC, bila dia piara tak macam orang biasa tau. Orang biasa kan dia kasih lawa kan. Ini kukunya tak lawa, panjang tapi tak lawa. Tapi Cik Kadir, ni nak tanya sikit kalau cakap pasal kuku ni, dikatakan kata orang ni juga kuku tu di mana tempat jin-jin duduk Ya saya. Daripada celah kuku tu yang dia masuk.
Nanti satu hari lagi kita akan bincangkan di mana jin duduk dalam badan kita. Di urat mana nanti akan datang. Jadi yang mereka yang ada ciri-ciri macam gini selalunya senang dimasukkan, kena rasuk oleh punti. Jadi saya dah berapa rumah kita pergi, semuda umur 12 tahun dah kena rasuk. 12 tahun 12 tahun, semuda itu Casey. Yang budak 12 tahun ni kadang-kadang dia tidak faham apa-apa. Tapi bila kita baca yang patut, dia dah start raung. Dan dia suka pada yang belum rumah tangga atau janda. Belum rumah tangga ataupun janda akan senang dihampiri oleh ponti-ponti lah. Kemudian tu nanti dia punya waktu-waktu dia tak boleh sembahyang, uzur dia akan terganggu. Dan dia akan duduk di tempat peranakan. Ni semua. Jadi Cik Kadir katakan tadi budak yang berusia 12 tahun tu diganggu oleh ponti-ponti ni. Adakah beliau mempunyai ciri rambut panjang, kuku panjang tak? Rambut panjang, tinggi, kukunya tak begitu panjang, agak panjang. Boleh nampaklah kuku dia kan. Dia kena di tempat sekolah. Wah, ini satu perkara yang boleh kita elakkan lah ya. Baiklah saudara, kita dah pun ketahui antara ciri-ciri yang dikongsi oleh Encik Kadir sendiri yang beliau pernah melihat seseorang itu terkena rasukan, sempukan dan sebagainya. Dan sekarang ini nak tanya dengan Encik Kadir, ada tak pengalaman anda dengar kisah ke yang menyeramkan? Boleh kongsi sedikit? Ada kisah Ini sekumpulan remaja lelaki pula seramai 11 orang. Mereka menunggang basikal pergi ke kubur kubur Singapura. Jadi mereka pergi ni dalam pukul 1 lebih, pukul 2 lah. Yang pergi. So waktu ni yang masalahnya pula, satu basikal lagi ada lampu, yang lain semua tak ada lampu. So bila dia dah masuk dekat kubur ni kan, gelap gelita tu kan, macam-macam dia orang dah rasakan lah. Tapi mereka hindarkan aja buat bodoh. Dan apabila dia sampai ke satu seleko tu Casey, dia orang tak boleh kayu basikal, dia orang kena tolak. Ini baru terjadi baru-baru juga. Dia orang kena tolak basikal tu. Jadi dia ada dua ketua satu jaga depan, satu jaga belakang lah konon. Jadi yang jaga depan ada lampu. So bila dia orang ramai-ramai tolak, sampai ke satu daerah tu ada pokok besar dekat tepi kubur ni pokok besar. Dan 11 orang tu nampak Casey, dia semacam cahaya flash keluar 2 kali. Kalau kita cakap tu macam dekat traffic light camera tu, 2 kali dia petik. Jadi mereka dah tinggal bukang dah bulu rumus sudah berdiri. So dia cakap, jadi takkan kamera kan? Dekat dalam kubur mana ada orang taruh kamera? So dia orang pun kalang kabut lah, tolak lagi. Sampai satu tempat dia orang rehat. Dan 2 orang ni dia orang pergi ke satu kubur untuk baca yang sepatutnya lah. Jadi masa dia baca tu Casey, diperasankan dekat atas pokok ada satu lembaga hitam yang dah bertinggi. Itu atas pokok sebelah kiri. Sebelah kanan pula ada lagi satu lembaga hitam. Dia cakap sedang berdiri macam marah tengok diorang. Jadi diorang pun perasan dua-dua ni tau. Kalau dah hari memang sukar lah, pasal satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So diorang pun kalang kabut lah, buat apa yang patut. Terus diorang baca sesuatu, hilang. Dah hilang, dia pergi tempat kawan-kawannya. Bila sampai tempat kawannya, dia masuk bilik air, berteman ni bilik air berteman. Tapi yang kacil ni Casey, bilik air sebelah tu ada orang bunyi flashing system. Bunyi apa? Flash, orang flash. Orang flash. Jadi yang dekat dalam bilik air ni dia tak takut sangat pasal kawannya ada tunggu luar. Itu pun tak tutup pintu tu, pasal dah ketakutan. Jadi dia cakap jangan bimbang, aku ada kat luar ni. Jadi bunyi flash. Kemudian tu bila dia sampai tempat yang nak bersolat tu, dia dengar bunyi orang berdehem, bunyi orang batuk. Tapi bila mereka tengok, tak ada orang langsung tak ada orang. Ini betul-betul Ini yang buat mereka kalang kabut lah, terus balik. Jadi itu dia kisah yang telah pun dikongsi oleh Cik Kadir, pengalaman sekumpulan anak muda yang pergi ekspedisi di salah sebuah tanah perkuburan di Singapura dan mereka telah pun dapat lihat, dengar pelbagai benda-benda yang seram. Sekarang Cik Kadir, sebelum kita akhiri, nak sentuh sedikit tentang semalam saya ada kongsi sebuah artikel Keratan Akhbar di mana wanita ini telah pun mendapatkan satu perkhidmatan untuk memanjangkan rambutnya, extension, dan rambut yang digunakan tu bukanlah rambut yang palsu tapi rambut asli manusia
besar. Dan setelah beliau dapatkan extension tu, beliau rasa-rasa beliau lihat di cermin tu, seolah-olah bukan macam wajah beliau, wajah orang lain lah. Jadi dikatakan rambut yang digunakan tu adalah rambut orang. Adakah boleh tak kemungkinan terjadi rambut itu digunakan rambut orang yang dah mati dan orang tu kembali dalam hidupnya untuk menghantuinya? Memang ada banyak terjadi kes ya, perkara-perkara seperti ini. Kerana satu, seperti kita cakap, selalunya mereka tidak dapat izin daripada tuan yang punya. Dan kita tidak tahu tuan yang punya ni meninggalnya cara apa. Jadi bila kita ambil barang dia, dia rasa kita panggil dia. Seperti yang saya ingatkan tempoh-tempoh hari, kalau kita jumpa gambar ke apa-apa benda dekat bawah blok atau di laut, kita ambil, dia akan ikut. Ambil dekat rambut ni, ambil, dia akan ikut. Jadi ini yang bikin membahaya dia. Jadi dinasihatkanlah. Saya pernah semalam mengatakanlah, kalau boleh kalau bawa anak-anak kecil pergi ke tepi pantai, sebelum pulang tu periksa poket semua. Itu selamat betul. Periksa korek poket semua tak ada benda baru pulang. Takut nanti dia terbawa pulang kanak-kanak ni bukan tahu apa-apa kan. Jadi kita akan kembali lagi bersama dengan Cik Kadi. Dan sekali lagi untuk anda yang sedang bersama kami, ini hanya rancangan hiburan. Yang penting sekali anda telah pun ketahui sesuatu, dan Cik Kadi akan terang lebih lanjut tentang apa kalau kita akan bertemu sekali lagi dalam ruangan misteri hitam kata orang ni. Di mana duduknya jin di dalam badan kita. Jangan ke mana-mana, bersama KC dalam Misteri Jam 12. Terima kasih Cik Kadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.